Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali di channel MSN. Semoga anda semua sihat-sihat selalu. Selamat kembali di 2022. Last vlog saya 2021. Sekarang dah masuk 2022 dan ini first vlog saya 2022 lah. Okey, hari ni saya nak buat saya nak tukar minyak hitam, minyak enjin skuter ni menggunakan minyak Petronas Sprinta A300. Saya baru tahu Petronas Sprinta ni ada untuk skuter. Sebab biasa ni saya tak pernah jumpa dekat stesen minyak awal tu. Tapi hari ni saya jumpa. Okey sebelum ni saya pakai minyak Motul 1040, dan sebelum Motul saya pakai Yamaha Loop 1040 juga, semi sintetik. Tapi hari ni saya nak try pakai Petronas pula 1030. Okey, saya review sikit lah pasal minyak Motul tu. Minyak Motul tu masa lepas tukar memang enjin smooth lah. Enjin smooth, memang sedap lah orang kata bawa. So bila dah 1800 nak dekat 2000 km lah, baru enjin tu ada sedikit kasar. Sebab mungkin minyak tu pun bukan semi, tak silap, bukan semi, bukan fully. So sekarang ni saya dah telajak ke 2700 km. So memang jauh gila lah. Sepatutnya saya nak patutnya saya nak servis pada 2000 km, tetapi terlajak. Sekarang dah 2700, nak dekat 2800. Dan sebab motor ni saya buat cedok Bagi buat cedok saya buat kerja. RS ni saya dah lebih kepada parking lah. Sport rim pun saya dah jual, sebab ikutkan saya nak jual motor ni, tapi rasa sayang pula nak jual, so saya biarkan dulu. Kita parking je. Nanti kita buat motor projek 2022. Okey, kita balik sini balik. So kalau siapa yang pakai minyak motor tu, skuter 1040 tu, sebelum 2000 seeloknya tukarlah sebelum enjin kasar. Sebab sekarang pun memang enjin dah bunyi, dia tak sedap. Kita try dengan itu. Dia tak kasar, tapi bila kita bawa tu kita boleh rasa lah, boleh rasa enjin tu macam sedikit kasar. Bunyi dia memang tak adalah rasa, tak adalah kuat kasar dia. Tapi bila kita bawa kita boleh rasa lah, tak sedap seperti yang mula-mula kita baru lepas servis. Okey, so alamak, dah running pula, padahal nak tukar minyak. Okey, so sekarang kita try pakai minyak ni pula. Jom kita try. Okey, so macam ni minyak dia, color dia, kemasan jernih. Bau dia bau minyak. Dia tak macam motor lah. Motor dia bau dia wangi, tapi dia tak ada bau hangit. So mana dia bukan minyak tapis. Ya ke teori dia macam tu? Entahlah, orang kata begitu kan. Kalau minyak hitam tu ada bau hangit, maknanya ni minyak tapis. Tak lah. Okey, pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak motor?
Kalau dia masuk. Okey, minyak ni 900 ml. Wah, beli kat mana ni? Ayah? Minyak 1 liter tapi masuk 900. Masuk lebih sikit tak ada masalah kot. Biar. Sebab kalau RS saya 1.1, saya biasa masuk 1.3, 1.4. Biar dia lebih sikit. Sikit. Okeylah. Okey, lebih sikit je. Lebih sikit tak apa. Terlebih. Patut dekat separas tu, di sebelah atas. Keras? Itulah. Biar dulu. Biar lebih jangan kurang. Kurang nanti bercalok. Oh, siapa nangis? Baby Nan ya? Oh. Rambo. Jadi kita test. Oh, ini dia macam lembut sikit lah. Dah minyak baru kan. Memang lembut. Meter macam biasa setkan balik macam mana lah. Okay. Bed baru 6,000, so ada 4,000 km je. 10,000 baru apa tukar. Okay, kenapa mileage dia 59,000. Ni mileage saya selepas tukar belting. Okey. So jadi saya test bawa, kita tengok, saya bagi review macam mana minyak ni, macam mana kan. So selepas tu next service nanti baru saya buat review selepas 2,000 km minyak dia macam mana. Alright. 1 hour later. Okay, so jom kita try macam mana first impression pakai Petronas Sprinter A300 scooter. Right, bismillahirrahmanirrahim. Oh, enjin semua kan? Pick up. Mantap. Laju.
no. Abang nak ikut sini ke nak ikut sini? Ha? Abang Ni. nak ikut sini ke ikut sini? Ikut sini. Sini.